Salah satu kelebihan SIM card Tun Wow, data tak habis boleh bawa ke depan. Contoh situasi, bulan ni kita guna data sikit je, jadi adalah baki data yang tak habis tu. Jadi data tu dia akan bawa ke bulan seterusnya. Dia tak hangus begitu saja seperti mana kebanyakan telco-telco lain. Cuma ada beberapa syarat yang kena dipatuhi untuk pastikan data tersebut dibawa ke depan. Yang pertama, kita kena top up sebelum pelan tamat tempoh. Tengok dekat dalam App Tun Wow, dia ada mention berapa hari lagi tinggal validity plan data tersebut. So, kita kena standby top up sebelum baki hari tu jadi kosong. Top up siap-siap sebelum tamat. Nombor 2, kita tak boleh main tukar-tukar plan. Contoh, kita pakai plan 35. Kekalkan saja guna plan yang sama. Baru dia akan carry forward baki data yang tak habis tersebut. Tapi kalau kita tukar plan, maka dia akan reset semula data tersebut. Nombor 3, bukan semua data akan di carry forward. Ia akan hanya carry forward data high speed 5G sahaja. Macam mana kita nak semak data high speed 5G tu? Klik dekat bulat main ni. Lepas tu nampak dia tulis dekat bahagian high speed data tu kan? Jika ada data yang belum habis, maka dia akan bawa ke bulan depan. Dapat sesuatu? Terbaik.